Sampainya hatimu menduakan aku, oh sayangku, begitu indah dunia. Assalamualaikum bang. Allah barabok. Waalaikumsalam. Mari duan ni. Sudah ada je ni. Daripada belakang abang tadi, maafkan saya buat abang terkejut. Dah tak apa lagi tu. Dah mau mari sini ada benda. Mari mana mau pergi. Saya Firdaus bang. Saya dari Gela Soho Textile. Bang. Saya ada jual kain pelekak. Abang tengok-tengoklah dulu kain pelekak saya ni. Mari jual kain pelikat pula dah budak weh. Kain pelikat rumah dah habis-habis nak pakai. Nak buat gini? Mayang jarang-jarang nanti. Allah bang, dah baik nawak gitu. Saya tengok muka abang ni memang aling. Pandai sangat dia tengok muka orang aling. Tengok dah ni muka aku aling. Nah, tengok dari kening, hidung tu walaupun ada renyok-renyok sikit. Sedap sangat mu kata korang tu. Bawa kain mu aku nak tengok kau ni balah. Ni bang, tengoklah dulu. Kain pelekak daripada luar negara ni bang. Dari Indong je pun. Bukan dari Indong bang. Dah tu dari mana? Dari Jakarta. Buat ayuh aku gitu. Tak ambil aku. Ambil mula. Oh abang, jangan gitu bang. Beli salah. Kalau abang tambah kain pelekak ni, saya ada satu lagi. Barang yang premium. Kain benda pula mana? Ni ya. Kain kafan premium. Tengok jahitan dia. Daripada tenunan pokok yang asli. Dan jahitan tepinya memang kemah dan padu bos. Kita guna jahitan ni bang daripada tenaga-tenaga mahir dan pakar-pakar jahitan yang ada di dunia ni. Kain kapang pun ada hak premium. Dah benda beza dengan kain kapang biasanya. Ada beza bang. Kain kapang kita tahan lama. Lagipun tak ada lagi customer kita yang komplain pasal kain kapang premium ni. Mong ni. Meh sini aku nak bukuh mu tengok ada tak customer komplain. Memanglah customer mu tak ada komplain. Hak mu buku tu hak mati belaka dah, cuma buku hak hidup wah. Betul bang. Semua customer kita semuanya dah mati. Jadi ni bolehlah untuk abang simpan dan tunggu abang pula yang mati nanti. Menatang sungguh lah mu ni. Dah mu ni mu jual berapa riak kau ha? Ni saya datang dengan diskaun dari harga sebelumnya. Saya beri harga 1,000. Siap dengan tali pengikat tepi lagi. La haula wala 1,000 mu jual kain kapang ni. Kain Mu kapang. sedar ke dak? Mu khabar dak subhanallah astaga lah mu ni. Kalau kain kapang 1,000 ni baik bukuh dengan daun pisang je unggah pun. Alah mu ni dak khabar lah jual ke kain kapang. Mu dak mati ke? Aku bukuh dengan mu kan dengan daun pisang ke? Entah dak mu pas tanah no kena gudang debung di malaikat. Mu sedar ke dak mu jual ni? Sabar bang, sabar. Kain kapang pandangan.